Dia kata water pump baru tukar. Water pump dengan timing belt baru tukar. IT 1 minit hari ni. Okey, hari ni sebenarnya bukan nak bagi tips tapi nak bagi pesanan. Okey, kepada semua, kalau boleh, bila kereta problem tu, bila bawa pergi bengkel tu, bila komen tanya tentang part tu, janganlah guna perkataan baru tukar. Apa maksud saya? Jangan guna perkataan baru tukar. Okey, contoh hari ni saya ada kancil ni. Okey, kancil ni dia datang sebenarnya sebab pipe dia tu, hose dia tu, besi tu dah karat, dah pecah. Okey, bila besi tu dah karat, dah pecah, dah rapuh, dah reput dah pun. So, bila kami cek dia punya sistem ni, dia punya hose tu dah keras, dah ada karat kat dalam, dah ada habuk keladak kat dalam. Jadi saya suggest dia buat full set lah, servis. Dan bila kita cek radiator dia pun memang teruk, hose memang kena tukar atas bawah lah. Dan ni benda yang kami tanya dia, water pump. Okay, dia kata water pump baru tukar. Water pump dengan timing belt baru tukar. Okay, jadi kami berdasarkan andaian dia lah. Jadi kami ikut apa yang dia cakap, kita tak tukar. Tapi lepas siap semua, nak tahu apa jadi? Bocor ikut water pump dia. Ini water pump yang baru. Bocor ikut water pump dia. Nampak tak? Kami dah siap semua dah. Tapi dekat water pump, bocor. So nak tak nak, kita bagi tahu owner, bang, water pump abang ni sebenarnya bila tukar? Dia kata 3 tahun lepas. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Lebih kurang dah 3 tahun. Jadi, nak tak nak, saya bagi tahu owner, memang water pump abang kena buka, kena tukar yang baru. Sebab bocor ikut water pump. Jadi kat sini saya nak bagi tahu, kalau boleh, simpanlah resit setiap kali buat apa-apa dekat kereta. Setiap kali baiki supaya jadikan resit tu sebagai rujukan kepada pemain yang akan datang. Nanti macam saya akan minta resit. Saya akan minta resit dengan customer, bukan nak tengok kedai, bukan nak tengok harga. Nak tengok apa yang dia dah buat. Harga ke, kedai ke, saya tak mau tahu. Saya nak tengok apa rekod yang dia buat dengan kereta ni. Supaya senang untuk saya buat keputusan yang terbaik untuk customer ni. So, kalau kereta anda ada masalah, tak settle juga, nak cari punca apa masalah kereta tu, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So, dapat hari ni, set.